Baiklah, Assalamualaikum dan selamat petang semua rakan-rakan media. Hari ini Dan berdiri depan ni bukan sebab Dan nak menyanyi, tapi Dan nak tuntut hak mutlak masakan kita. Dan nak kementerian dengar betul-betul. Kami menuntut supaya daging salai masak lomak cili api diiktiraf sebagai makanan warisan kebangsaan yang rasmi. Orang luar kadang-kadang tak faham dan mungkin juga tak tahu keunikan masakan kita ni. Masak lomak kita ni, dia punya podeh memang podeh melahap, bukan podeh main-main. Ini podeh yang boleh buat air mata kita mengalir, bukan meleleh ya, mengalir. Dan yang paling penting, doket tompek luar dalam dunia ni memang tak ada masakan macam ni. Kau pergilah London ke, Paris ke, Zimbabwe ke, tak ada orang salai daging guna kayu arang ganti sabut kelapa, lepas tu dimasak kuah pokat guna cili padi asli. Memang tak ada. Roti canai kat India ada, nama yang lain tapi cara buat sama. Yisang, char kway teow kat China ada, tapi daging salai masak lomak dekat luar negeri memang tak ada. Excuse me, Encik. Kenyataan you tadi tu bunyinya agak resis dan sensitif. You cakap roti canai dekat India ada, Yisang, char kway teow dekat China ada. Adakah you cuba mempersoalkan hak kaum lain atau bersikap resis dengan asal-usul makanan mereka? Adakah you tak suka makanan tu jadi makanan warisan? Rasa tak resis ke cakap macam tu? Kita kena promosikan perpaduan, bukan perpecahan. Apa pendapat you? Encik wartawan, bola ajar tinggi-tinggi tapi copek kau nak melompek buat apa? Jauh betul kau potong konteks ayat Dan kan? Kek celah mana you resis? Dan tanya kau kan, roti canai asal usul resepi dari parota India, betul kau salah? Betul? Ya, betul. Sejarahnya memang dari parota India Selatan. Yisang dengan char kway teow tu pula, asal usul tradisi kulineri dengan akar budaya dia dari tanah bosa Cina. Betul ke tak betul? Yes, betul. Memang dari China. Char kway teow tu asalnya memang makanan uji para buruh dan nelayan dekat China lama untuk mendapatkan bekalan tenaga dari makanan. Pandai pun. Habis tu dah memang asal usul geografi kat sana dan support je lah apa yang memang ada dekat dalam buku teks sejarah. Takkan itu pun resis. Dengar sini baik-baik ya. Menyebut nama negara asal sesuatu makanan itu adalah fakta sejarah geografi, bukannya ucapan kebencian. Sikit pun tak mengubah, sikit pun tak mempersoalkan kedudukan roti canai ko, char kway teow ko sebagai makanan warisan Malaysia yang sah di bawah undang-undang dekat Malaysia ni sekarang ni. Kita dah wartakan, kita sayang makanan tu, kita makan tiap-tiap pagi tu, terutamanya roti canai. Tak ada siapa pun yang nak halau roti canai tu balik India. Tak ada. Kalau adalah manusia bangang cadang ban roti canai tu, bukan orang India yang marah, orang Melayu, orang Cina pun marah. Dan kalau nampak orang Cina Malaysia bergaduh dengan orang Afrika, dan sanggup lubang biji mata lah nolong kawan Cina kita. Maksud Dan tadi, menu asimilasi dari luar kita dah sama-sama jaga, kita hargai, kita iktiraf. Pasal kawan-kawan Cina kita, kawan-kawan India kita, Alhamdulillah. Tapi hidangan asli yang lahir daripada bumi tompek kita sendiri macam daging salai ni, janganlah kementerian buat-buat lupa. Kita cuma nak lindungi menu toreh tompek kita bijak ni. Kau tu pantang dengar perkataan India, perkataan Cina, terus nak cop orang resis, terus ingat orang benci, terus ingat orang suruh balik Cina, balik India. Ni nak tanya kamu yang tanya Dan ni, nama siapa? Amin. Okey, saya ada cakap saya tak suka roti canai, ada? Tak ada. Saya ada cakap char kway teow tak patut jadi makanan warisan, ada? Saya ada cakap? Tak ada. Saya ada cakap siapa yang makan yisang consider bukan warga negara Malaysia, saya ada cakap macam tu? Tak ada juga. Saya cakap apa? You cakap roti canai ada dekat India, char kway teow ada dekat China. Ada saya cakap makanan tu tak patut ada dekat Malaysia, ada? Tak ada. So shut the tooth off. Jangan nak kedudukan orang ramai. Kalau you terasa I cakap macam tu, sebenarnya you ada masalah hati yang serius tau. Orang negeri khabar penyakit acute hepatitis. Kalau ginilah gaya pemikiran kau jang. Kalau kau jumpa buah limau Bali dekat pasar pun, agak kau cepat copek hantar surat saman dekat kedutaan Indonesia sebab tuduh buah tu asal daripada Indonesia, asal daripada Bali. PC ni untuk ajak orang ramai bersatu menuntut supaya daging salai masak lomak cili api diiktiraf sebagai masakan warisan kebangsaan yang rasmi, bukan nak potikai makanan-makanan lain.
Saya sontoh roti canai dan char kway teow tadi tu untuk kuatkan hujah saya kalau makanan asal daripada luar boleh diiktiraf, kenapa daging salai tak boleh? Kalau pertahankan makanan sendiri pun tak boleh, pun salah, dan tak tahu lagi lah apa nasib warisan anak cucu kita pada masa akan datang. Kita bukan nolak atau memperkecilkan menu asimilasi kaum lain. Kedudukan roti canai, char kway teow, yisang tetap kekal selamat dan dihormati sebagai identiti masyarakat Malaysia. Identiti rasmi. Tetapi matlamat sidang media kali ini adalah untuk menyedarkan kementerian janganlah kita asyik mendongak melihat menu dari luar sampai kita terlopeh pandang untuk melindungi dan mengangkat menu teras yang lahir daripada titisan keringat bumi tempatan kita sendiri. Menjaga hak menu teras ni bukan resis tetapi ini adalah tanggungjawab patriotik kita bersama. Okey, sekian. Jangan. Kita nak jawab soalan. Dia merajuk.